Watai ingat kesalahannya kat Tuhan ke Nabi Daud. Gundang urang dalam lapangan rayu. Gemeh mimbar-mimbar ya. Nabi Sulaiman tukang mimbar anak ke? Ya me, anak tukang bantu. Nak cerita je mana. Di Payangtan kita cerita. Nabi Daud. Cerita Nabi Daud bersalah. Nabi Daud menantian gara-gara gepandang siraurina. Ke rumah Huria. Galak ke? Tiga kan? Galak. Watai galak mah. Nak dosa nang kawin dengan rumah kau Nabi Daud. Cuman lah mati ke yang meninggal suami gonya. Kah nak dosa. Gem kawin ke Nabi Daud. Cuman dalam tiap-tiap dalam perangnya najut latih ke meninggal suami ke. Latih ya kan, ada syahid. Tapi karena gonya tiro Nabi nya kira kesalahan rayu. Kira kesalahan rayu. Tak cerita je. Nah awak dengar cerita Nabi Daud. Jadi waktu bahura Nabi Daud melaki ya Allah. Ya Allah. Ilon Nabi belagi nek lun jamun. Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq. Nurnya tinggi-tinggi tat bertabah. Oh baik wahai kata. Yang je baik je dia baik ambisi tat dia hotel apa martabat. Hai. Dia kata hai dah ujian. Nabi Ibrahim cukup 3 ujian. Usian idut lapui. Hai kata. No sahab yang hawa kata Nabi martabat. Ke martabat pula pi. Kan DPRA. Martabat ji martabat anbiya yang ulul azmi. Di antara nabi-nabi lah lebih martabat lagi nek dong Ibrahim. Tak sabar. Ini membuktikan bahwa tanyonyo anak putla ke tinggi. Karena kadang-kadang tanyonyo tak sabar. Bandar laki ke mudah tinggi. Ini tak lewat anakku. Dia katanya orang lelaki ju ijazah benar ijazah S1 ju tanya. Baru ujian hasil dia hasil dia ujian kabere. Jadi harus melewati tetap kemuliaannya, kelebihannya harus melewati ujian. Ini kan lelaki syurga ju. Ibadat baik payah. Ni asing. Syurga. Jom nanti. Nabi itu. Itulah bah berkajian. Lalu berkata. Urah pulan kata na cobaan oleh Allah. Urah pulan kata na cobaan. Lalu dia ibadat dalam masjid Nabi Daud. Nak dicim sama kul agak ahi. Dicim. Awak pandangan pun belum. Awak dicimnya na. Tinggal semua yang ketinggal dicim. Mana ada dicimnya. Mata drop ke drop. Ipa. Kau luar gelik luar. Ipa lah. Ipa pi hai ipa jojo. Kenapa dicim nyap ni ipa jojo tengah telik mana di samping ipa. Ipa lah tiba-tiba pah ipa bak tempat rumah Huria tinggal mana? Roh kala. Galak tu tayang-tayang thau di namanya. Pegah tu rumah Huria rupanya yang gina. Yang kesalahan Nabi Daud. Pegah oleh Allah yang naik terima cobaan. Jadi tengok kaji lagi roh ada jumpa tinggi je sih anak tu buat tetap nanti je tengok kan ya awal lagi go belum awal lagi go pi cobaan go yang betul di sana dunianya saban mandu je yang hawa tak hawa lagi tengoknya kadang-kadang kalau lebih di segi macam-macamnya kadang-kadang raya melewati cobaan. Duda wate ketoban Nabi Daud, guna ketoban nyan salah tu. Nyan nak salah, ana salah tu nanya. Man karena firman Nabi kira salah ana salah, tu salah mah. Meninggal Uria iaitu dia belum kahwin dengan perempuan. Tapi kira salah ditegur oleh Allah Taala. Malik dan Nabi Daud. Guna kekli 40 tahun. Angin. Sabar salah kekli 40
puluh thung kali. Hang je liu langit. Ha? Sehingga bak kaya yang naik bineh kena leung itimoh. Jadi takoh na leung. Ya mata Nabi Daud itimoh. Ya. Watai ingat kesalahannya katuha-tuha ke Nabi Daud. Gundang urang dalam lapangan rayu. Ha? Gemeh mimbar-mimbar ya. Nabi Sulaiman tukang mimbar anak tu. Ya anak tukang bantu. Ha? Mimbar hoi binatang. Hoi binatang yang na lam di hoi kan Nabi Daud lah kat satu. Ya kan? Binatang hud-hud matang tedang ya te gebet Nabi Daud. Hoi malu-malu. Tuh urang 40,000 ya. Ya, bana. Dalam 40,000 orang yang dengar tu ceramah Nabi Daud. Ya, klik Nabi Daud bercerita kesalahan goyan. Yang sigo kejadiannya 40,000 meninggal. Yang ban pegahaban Nabi Daud. Yang kenyan tawajuh dayu.